Grand Livina 1.6 tahun 2009 tak silap Angah ni. Boleh tengok keadaan kereta lu sebelum Angah nak oyak harga ni, boleh tengok kondisi kereta lu. Ni kereta sebiji Angah sembuh. Ni kita polis dah siap. Boleh tengok dalam keadaan enjin pula. Nanti lu bang, untuk harga nanti lu abang akak kita tunjuk dulu kondisi kereta. Baru sedap nak oyak harga. Ni keadaan enjin. Enjin comel setahun ni bang. Dengan kondisi tahun dia. Tak ada jeruk liki-liki tu. Kereta tu enjin. Boleh tengok kondisi dalam pula depan tengok dah Saya tunjuk depan kat ni kondisi kereta depan 1.6 bang. Ni keadaan dalam pula Alang dua-dua ada. Alang ada dua. Kunci pun ada. Tak ada kunci nak start kan ya. Ni siap dengan balut koseng dah kita buat bukan kata koseng asal tu tak molek tapi tak comel. Dia seat asal untuk 1.6 ni je seat kain. Jadi untuk seat pun kita dah balut, kapet pun kita dah letak comel. Keadaan belakang pula boleh tengok takut tak kereta. Alah, sekejap. Comel abang akak. Keadaan kereta tu insya-Allah dengan kondisi tahun dia comel. Comel hangat lagi. Enjin boleh. Tengok tengok masuk kau ni apa? Ni masuk kau ni Angah terus start kau tu. Barang comel abang akak, barang comel. Kita terus start. Bismillahirrahmanirrahim. Enjin senyap sunyi comel sekali ni abang akak. Aircon very sejuk. Cuma hok ni je sikit kekurangan dia hok ni je sikit. Hok ni Angah dah nak buat ni. Dia ada jual je ni. Untuk dalam platform tu, cari dalam platform SPX tu ada je ni. Okey baik untuk harga. Untuk harga bakak 11,900 saja. Super color macam biasa. Mari tengok kondisi kereta. Rasa puas hati, rasa berminat. Royak harga abang akak nak. Kalau kena dengan harga insya-Allah kita kira jalan je. Angah kira mudah-mudah je abang akak boleh tengok kondisi kereta. Video kat balik 2010 lah limited edition model je CZI.